Semua raksasa yang dihantar membuat onar di bandar Zetania pasti akan ditewaskan oleh Robo Zeta. Mereka mula merancang pelan penghabisan untuk merampas kuasa Xenochip. Pasukan Robo Zeta juga sedang seronok berbincang mengenai setiap kemenangan mereka di markas. Dan selepas itu, Xenochip telah menjalani proses naik taraf dan menjadi Xeno. Namun tiba-tiba, kapal Calavera telah muncul di ruang udara markas Robo Zeta. Apakah artinya semua ini? Saksikan dalam episod akhir kali ini. Kebangkitan Mojo! Alamak, kenapa kapal Calavera ada kat sini? Apa yang Mojo nak buat kali ni? Biasanya, dia hantar raksasa je buat hal kat bandar Zetania. Kali ni, dia datang sendiri pula. Jangan-jangan kali ni dia tak nak hantar raksasa lagi. Maknanya Perkara yang saya selalu risaukan sebelum ini akhirnya berlaku. Hari ini Mojo datang untuk berlawan dengan kamu semua. Wah, turun padang akhirnya. Masa untuk belasah dia, geng. Bipop, jangan pandang rendah kehandaran Mojo. Saya tahu kemampuan dia. Ini mungkin perlawanan paling sengit kamu semua akan hadapi. jangan risau Zino. Walau apa pun berlaku, kami Robo Zeta sentiasa bersatu. Kami boleh hadapi Mojo sama-sama. Ya, kita akan cuba sehabis baik. Nak tengok juga kuat mana Mojo ni. Baiklah, ini kali kita bagi habis-habisan. Okey, aku pun. Lihatkan semangat kamu semua. Saya percaya kamu boleh menang perlawanan ini. Go, Robo Zeta! Siap sedia Robo Zeta. Kita mesti yakin. Bersatu kita teguh. Okey, bos. Semua telah berjalan seperti yang dirancang. Ya, bos. Virus telah disebarkan ke seluruh bandar Zetania. Sekarang cuma tinggal nak uruskan robot Zeta je. Ya, kali ni benar mesti terjadi. Robo Zeta akan temui penamat diorang hari ini. Bersedia semua. Kita turun segera. Baik, bos. Hei Mojo, kalau tujuan kau datang nak buat kacau, kami tak teragak-agak untuk menghalang kau. Mei lah sini. Kita orang tak goyang ah. Kurang ajar punya budak. Cakap dengan orang tua macam tu ke? Biasanya kau hantar raksasa buat onar. Kenapa kali ni kau datang sendiri? Lambatlah nak harapkan raksasa. Dah tak ada idea lah tu nak buat raksasa. Dah lah buat kos mahal. Kali ni biar aku sendiri yang kitai korang. Kali ni kau rasalah sendiri penangan Robo Zeta. Asyik baik Mojo terus ke sini. Sekurang-kurangnya tak bahayakan bandar Zetania. Betul tu. Biar kita lawan kat sini je. Jauh untuk sampai dah. Oi, korang ingat aku nak biarkan Zetania tu dalam keadaan aman? Tak jahat lah. Nanti saya telah mendapat info mengatakan bandar Zetania telah diserang virus Mojo. Apa? Rakyat Zetania telah menjadi zombie kepada pelbagai masalah moral. Keadaan di sana terus parah. Alamak, macam mana ni? Badan muka diorang. Tak guna kau Mojo. Sempat kau buat masalah. Nak rakyat Zetania selamat, korang kena kalahkan aku. Kalau tak, menzombie lah diorang sampai bila-bila. Kita kena kalahkan dia orang ni cepat sebelum keadaan di Zetania makin teruk. Kali ni korang akan gagal. Bandar Zetania akan Tak payah membebel. Jom lawan. Hei, panasnya aku tengok budak orang ni. Bos, bikin apa lagi kat sini? Kita orang pun tak salah nak bedok robot Zeta ni. Ya, bos. Cepatlah. Kita orang pun dah tak sabar dah ni. Baiklah, masanya telah tiba.